Macam mandi. You know that. Hari ini kita akan cerita pasal saya dah dapat video 100 dah. Video saya dah banyak daripada 2024. Baru tau. Rupanya 2023. Tapi terkena cancel. So saya start baru 2024. Alright, so hari ini kita akan buat apa? Kita pasal 100 video. Kita pasal 100 cerita pasal 100 video tu lah. 100 video tu. Tahu tak? Kali ini kita dah dapat 100 video. So, okay. Jangan tepuk. Tapi sikit subscribers. So, saya nak cakap subscriber. Please subscribe to my channel, or else I'm gonna do something with you. Okay, back to it. Yes, I know. Jangan cakap. Yes, I know. Yes, I know. Saya tahu awak tanya. Dulu tapi tanya tu. Tapi kenapa tak ada subscriber banyak? Tapi saya syukur je lah. Okay. Back to me. Okay, so lepas tu saya nak cakap. Tapi saya still sedih lah waktu tu. Sebab tu lah. Tahu tak kenapa? Oh, itu mirror sebenarnya. What I do? Okay. Tahu tak? Kenapa saya nak jadi YouTuber? Start of 2023. When I was saya nak jadi YouTuber sebab Afif yang buat banyak tu. Afif main tapi kena ban. Saya pun tak bukan ban. Bila password telefon sama lama saya. Lepas tu saya guna telefon ni. Jadi Ahmad handsome. Okay, that. Record. It's gonna record. Lepas tu saya buat YouTube banyak-banyak sampai saya dapat 100. Tapi yang paling pentingnya saya ada dan sebab itulah saya sebab itulah saya nak jadi YouTuber. Tapi sekarang ni bukan pasal itu. Cakap pasal saya dah dapat 100 video. Okay, 100 video tu saya akan cakap tu. Tapi saya macam nak buat party. Macam Malufi. Tapi dia kat Roblox, ni kat English. Dia bukan 100 subscriber. Sekarang dah cerah. Okay, sampai daripada video kali ni. Yes, tahniah kepada saya. Saya tepuk sendiri. Tepuk. Okay, itu saja. Assalamualaikum.